Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 untuk kod GWCP 1042 iaitu penulisan akademik. Jadi kami akan membentangkan tajuk pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami. Saya Embry Ashika binti Marzari dan saya berasal dari Matematik 3. Matematik 3. Saya Siti Noh Hidayah binti Zainuddin dari kelas Matematik 3. Saya Raja Nurul Ashikin binti Raja Ibrahim daripada Matematik 3. Okey, ini adalah objektif pembentangan kami. Jadi selepas kami membentang ini, kami akan menjelaskan kepentingan media sosial, menjelaskan peranan media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu, mengenal pasti faktor bahasa dalam dunia digital, mencadangkan cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu, juga mencadangkan langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pengenalan kepada media sosial ini adalah media sosial ini merupakan platform komunikasi yang utama terutamanya pada era globalisasi ini di mana setiap maklumat dapat disampaikan daripada hujung jari kita je melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga Facebook. Penggunaan media sosial ini memberi kesan terhadap cara kita berbahasa dulu lainlah daripada sekarang. Okey, dan juga perubahan bahasa semakin ketara dalam perbualan digital. Kita pergi kepada kepentingan bahasa Melayu. Yang pertama, kepentingan bahasa Melayu ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai medium interaksi dan juga penulisan yang meluas. Media sosial ini dapat meningkatkan kekerapan individu untuk berinteraksi dan juga menulis. Walaupun mungkin tidak formal, peningkatan kekerapan penggunaan bahasa termasuk bahasa Melayu dapat dilihat. Bahasa Melayu ini dalam era globalisasi kini, fungsi bahasa Melayu semakin diperluas melalui medium komunikasi digital seperti media sosial, blog, portal berita serta pelbagai platform penulisan dalam talian. Perkembangan teknologi maklumat ini telah meningkatkan kekerapan individu untuk terus berinteraksi dan menulis menggunakan bahasa Melayu sekaligus dapat memperkukuhkan kedudukannya sebagai bahasa komunikasi utama rakyat Malaysia. Media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga Twitter menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berkongsi maklumat serta berhubung antara satu sama lain. Walaupun bentuk komunikasi ini kadang-kala bersikap tidak formal, namun ia tetap menunjukkan peningkatan dalam penggunaan bahasa Melayu di ruang maya. Melalui interaksi harian ini, masyarakat secara tidak langsung dapat memartabatkan bahasa kebangsaan dan dapat menyesuaikan penggunaannya dengan konteks teknologi semasa. Hal ini dapat membuktikan bahasa Melayu masih relevan dan juga dinamik dalam memenuhi keperluan komunikasi moden. Selain itu juga, penulisan dalam bahasa Melayu di laman sesawang, jurnal ilmiah serta bahan penerbitan digital turut menunjukkan peningkatan. Golongan pendidik, pelajar dan juga penulis kini lebih cenderung untuk menghasilkan karya akademik, kreatif serta ilmiah dalam bahasa Melayu bagi memastikan bahasa ini terus berkembang sebagai bahasa ilmu. Penggunaan bahasa Melayu secara meluas dalam pelbagai medium juga dapat membantu untuk memperkukuhkan lagi identiti nasional serta membina jati diri masyarakat Malaysia yang berpegang pada akar budaya sendiri. Justru dapat disimpulkan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga simbol perpaduan dan juga kemajuan bangsa dalam menghadapi cabaran era digital ini. Selain itu, kepentingan bahasa Melayu dalam era media sosial ini adalah penyebaran maklumat berbahasa Melayu yang lebih pantas. Sebagai contohnya, kita boleh lihat yang pelbagai agensi termasuklah kerajaan, media arus perdana dan juga individu-individu yang bermasyarakatkan dan berwarga negarakan bahasa Melayu turut menerima dan menyebarkan berita dan apa kandungan
yang berasas bahasa Melayu. Sebagai contohnya adalah kandungan-kandungan video dan posting blog juga seperti video-video TikTok dan blog post di Facebook merupakan kandungan yang pantas dan mudah diakses. Hal ini membolehkan pengguna-pengguna bahasa Melayu, pengguna-pengguna yang memahami bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan pada hari seharian menjadikan bahasa Melayu tersebut kekal relevan dalam arus digital. Seterusnya, untuk kepentingan bahasa Melayu dari segi pembentukan komuniti bahasa dan budaya. Media sosial membolehkan pengguna bahasa Melayu dari pelbagai latar belakang berhubung, bertukar maklumat dan membincangkan isu-isu bahasa atau budaya. Seterusnya, memelihara identiti kebahasaan. Pembentukan komuniti bahasa Melayu dan budaya ini amat penting bagi memperkukuh kedudukan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan dan juga lambang jati diri rakyat Malaysia. Jadi komuniti bahasa dan budaya merujuk kepada sekumpulan masyarakat yang berkongsi bahasa serta nilai budaya yang sama sekaligus dapat membentuk identiti bersama yang kukuh. Melalui pembentukan komuniti ni, rakyat pelbagai kaum dapat berinteraksi menggunakan bahasa Melayu iaitu bahasa kita sebagai bahasa perpaduan yang menjambatani perbezaan etnik dan kepercayaan. Proses ni berlaku melalui sistem pendidikan yang menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar utama. Media massa yang menggunakan bahasa kebangsaan dalam penyiaran serta aktiviti kebudayaan seperti pertandingan pidato, deklamasi sajak dan pementasan teater berbahasa Melayu. Jadi usaha ni membantu memperluaskan kosakata dan penggunaan bahasa Melayu bukan sahaja dalam bidang sosial, malah dalam sektor ekonomi, sains dan pentadbiran. Sebagai contoh, penganjuran program bulan bahasa kebangsaan. Jadi setiap tahun berjaya menyatukan pelajar, penjawat awam dan masyarakat umum dalam menghargai bahasa dalam budaya tempatan. Di samping itu, penggunaan bahasa Melayu secara meluas dalam platform digital seperti media sosial dan aplikasi pendidikan turut membantu memperkukuh komuniti bahasa yang dinamik dan juga moden. Melalui perpaduan bahasa dan budaya ni, nilai-nilai murni seperti hormat, sopan santun dan semangat kekitaan dapat disemai. Sekaligus akan menjadikan bahasa Melayu ni bukan sahaja alat komunikasi tetapi juga simbol maruah dan warisan bangsa yang perlu dipelihara sepanjang zaman. Okey, itu saja. Itu juga peranan media sosial dalam komunikasi dan juga interaksi sosial. Yang pertama, komunikasi ini dapat menghubungkan tanpa sempadan. Media sosial dapat membolehkan individu berinteraksi dan juga berhubung dengan rakan-rakan mereka, keluarga ataupun komuniti baharu tanpa batasan geografi dan juga masa. Melalui platform seperti WhatsApp, Facebook dan juga Instagram, individu ini dapat berkongsi maklumat, berita serta perasaan mereka dengan lebih pantas. Hal ini juga dapat membantu mereka untuk mengeratkan lagi silaturahim walaupun terpisah jauh dan dapat mengelakkan rasa terasing lah. Komunikasi yang berterusan juga dapat mengekalkan hubungan mesra serta dapat membina sokongan emosi antara satu sama lain. Yang kedua adalah pembentukan komuniti maya. Platform media sosial menjadi tempat berkumpulnya individu dengan minat, hobi dan pandangan yang sama. Kita boleh tengok yang merujuk kepada kewujudan kumpulan individu yang minat yang sama, hobi yang sama ataupun pandangan yang sama melalui platform media sosial seperti Facebook, Telegram dan Reddit.
Melalui ruang ini, pengguna dapat berinteraksi, bertukar pendapat dan juga berkongsi maklumat tanpa batas tentang apa yang diminati itu pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contohnya adalah kumpulan peminat fotografi boleh membincangkan tentang teknik penggambaran, manakala forum keibubapaan juga menjadi tempat untuk ibu bapa bertukar pandangan tentang cara untuk menjaga anak. Komuniti maya bukan sahaja menggalakkan perkongsian ilmu dan sokongan sosial, malah ia juga membina jaringan hubungan baharu namun perlu diurus dengan berhemah supaya dia tak menimbulkan penyebaran maklumat yang palsu ataupun menjadi isu privasi, di mana privasi seseorang pengguna itu terancam kerana di-hoax. Peranan media sosial iaitu komunikasi segera, menyediakan saluran komunikasi yang pantas seperti mesej peribadi, panggilan video dan perkongsian status masa nyata. So media sosial ni peranan penting sebagai medium komunikasi segera yang menghubungkan individu di seluruh dunia dengan pantas dan mudah. Melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram, mesej dapat dihantar serta-merta tanpa mengira jarak, sekaligus memudahkan urusan harian, perbincangan kerja dan hubungan kekeluargaan. Komunikasi segera ini juga membantu memperkukuh interaksi sosial serta meningkatkan penyebaran idea dan maklumat secara berkesan. Namun penggunaan perlu beretika dan berhati-hati agar kemudahan ini tidak disalahgunakan untuk penyebaran maklumat palsu atau perkara yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Itu sahaja. Seterusnya, peranan media sosial. Peranan media sosial ini adalah sebagai wadah untuk menyebarkan maklumat dan juga berita. Apabila kita sebarkan maklumat ini, kita dapat sebarkan maklumat secara pantas dan juga meluas di seluruh pelosok negara. Media sosial ini juga seperti berita dapat disampaikan secara real time tanpa menunggu siaran rasmi di televisyen ataupun surat khabar. Seterusnya adalah platform komunikasi dua hala. Seperti kita tahu, komunikasi dua hala ini seperti media sosial. Pengguna bukan sekadar menerima maklumat tetapi juga boleh memberi pandangan mereka, komen dan juga berkongsi semula posting-posting di media sosial. Ianya dapat mewujudkan interaksi antara pihak media, pihak kerajaan dan juga orang awam seperti kita untuk menukar-nukar pendapat. Okey, baiklah. Akses mudah untuk semua golongan. Pengguna boleh mendapatkan pelbagai jenis maklumat hanya melalui telefon pintar. Ini. Membantu masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar untuk mendapat info semasa seperti berita harian. Next. Peranan media sosial yang seterusnya adalah untuk menyebarkan maklumat dan berita. Maklumat dan berita ini disebarkan adalah untuk meningkatkan kesedaran sosial dalam komuniti masyarakat dan juga pihak-pihak atasan. Maklumat dan berita ini digunakan untuk menyebarkan kempen seperti kempen kesihatan, keselamatan ataupun isu kemanusiaan. Contohnya penyebaran maklumat tentang wabak penyakit, bencana alam ataupun pilihan raya yang diadakan di negara ini. Okey, seterusnya adalah dia menggalakkan keterbukaan dan juga ketelusan. Media sosial ini membolehkan rakyat masyarakat untuk memantaulah isu-isu semasa dan juga untuk menilai ketelusan maklumat yang diterima sama ada maklumat itu sahih atau tidak. Maklumat itu juga dia menjadi mata dan telinga rakyat bagi memastikan maklumat yang benar sahaja disampaikan. Seperti yang kita boleh tahu yang contohnya misi flotilla di Gaza tu lah. So di sini terdapat terselit juga cabaran iaitu risiko penyebaran maklumat palsu. Sekarang kan zaman teknologi di mana media sosial meluas. Walaupun pantas, penyebaran tanpa kawalan boleh menyebabkan berita palsu tersebar. Perlunya sikap berhati-hati dan tabayun, iaitu semak dulu kesahihan baru kongsi. Cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial ini yang pertama ini adalah penggunaan bahasa rojak ataupun campuran. Bahasa rojak ataupun campuran ini adalah merupakan isu yang paling ketara negara ini.
Media sosial ni menjadi medium popular untuk mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa lain dalam suatu ayat ataupun perbualan. Contohnya, I'm going to lunch, kejap lagi. Tak sure lah pula. Amalan ini yang dianggap ringkas dan juga moden, menjejaskan struktur dan juga tata bahasa Melayu baku. Seterusnya adalah penyalahgunaan tata bahasa dan ejaan. Untuk tujuan kepantasan menaik dan penjimpaan masa, pengguna sering mengabaikan peraturan tata bahasa dan ejaan yang betul. Ini termasuklah penggunaan singkatan seperti JE untuk sahaja macam tu. Dia tulis what, buat, kereng, sekarang. Perkataan yang diringkaskan ini menjadi penggunaan simbol dan juga emoticon yang lebih menggantikan perkataan seperti yang kita tahulah emoji kita. Cabaran yang ketiga adalah peningkatan bahasa basahan dan bahasa kesat. Platform media sosial sering menjadi tempat penyebaran bahasa tidak formal, slangan setempat atau bahasa yang kasar ataupun kurang sopan. Kekurangan kawalan formal di ruang cyber menyebabkan batasan bahasa yang lebih longgar. Seterusnya kita masuk kepada faktor yang menyumbangkan kepada pengaruh media sosial. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Penggunaan bahasa tertentu seperti selenga ataupun bahasa rojak dalam kumpulan sosial media ni menjadi normal dan juga ikutan agar tidak dianggap terasing. Okey, seterusnya pula ialah sifat santai dan tidak formal ataupun informality. Kebanyakan interaksi di media sosial adalah bersikap santai dan membuatkan pengguna berasa bebas je untuk melanggar peraturan bahasa yang formal. Yang ketiga yang menyumbang kepada pengaruh media sosial adalah pendekatan visual, iaitu visual culture. Penggunaan emoticon dan meme menggantikan perkataan atau ayat yang panjang, menekankan komunikasi visual berbanding tekstur yang lengkap. Seterusnya adalah peranan dan cabaran pada masa hadapan. Menurut Dewan Bahasa dan juga Pustaka iaitu DBP dan badan berkaitan menggunakan media sosial ini sebagai platform untuk mempromosikan dan juga untuk mendidik penggunaan bahasa Melayu yang betul secara kreatif dan juga menarik kepada budak remaja zaman sekarang. Seterusnya adalah peranan pendidik untuk menerapkan kesedaran berbahasa yang tinggi dan juga untuk mendisiplinkan pelajar agar mereka tidak terbawa-bawa dengan amalan bahasa yang dibawa oleh media sosial ke dalam penulisan formal seperti karangan bahasa Melayu. Tantangan dan cabaran masa depan bagi pengguna iaitu masyarakat mempunyai kesedaran dan tanggungjawab diri untuk menggunakan bahasa yang sopan dan betul walaupun dalam komunikasi yang tidak formal. Okay, secara kesimpulannya, media sosial ini adalah merupakan sebagai medan pertempuran baharu bagi bahasa Melayu. Ia juga berfungsi sebagai alat yang berpotensi untuk mengembangkan jangkauan dan juga untuk memperkayakan ekspresi bahasa Melayu. Namun pada masa yang sama, ia membawa kepada risiko pencemaran dan juga kemerosotan kualiti yang perlu diatasi melalui pendidikan, kesedaran diri dan promosi bahasa yang kreatif dan juga secara berterusan. Ini adalah rujukan kami. Okey, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.